Moto3 dan Moto4 senyap seketika, tapi perjalanan Wira Muda Malaysia belum berakhir. Begitulah bunyi tajuk konten kali ini. Okay guys, let's go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua peminat motorsport? Kalau anda peminat Moto3 dan Moto4, mungkin anda perasan sekarang suasana agak sunyi. Tiada perlumbaan yang boleh kita nantikan setiap hujung minggu. Tiada bunyi enjin di grid, tiada pertarungan last corner dan sudah tentu tiada keputusan perlumbaan untuk kita bincangkan. Tetapi, adakah itu bermakna perjalanan pelumba muda Malaysia juga terhenti? Jawapannya tidak. Okay guys, kita segmen 1 kenulakan dengan nama yang sudah tidak asing lagi kepada penonton channel ini, Hakim Danish. Musim ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dalam Moto3, setiap pusingan adalah pertarungan dengan pelumba-pelumba terbaik dunia. Setiap selekoh perlu tepat, setiap breaking point perlu berani, dan kesilapan kecil boleh menyebabkan kedudukan jatuh begitu pantas. Namun ada satu perkembangan yang cukup menarik. Hakim Danish dilaporkan akan kekal bersama MSI Racing Team untuk musim Moto3 tahun 2027. Ini menunjukkan satu perkara penting, perjalanan Hakim Danish belum selesai, malah bab seterusnya sedang bermula. Enjoy watching Qabil Irfan Moto4 in this video. Let's go! Kita ke segmen 2, kemudian kita beralih kepada seorang lagi pelumba muda yang semakin mendapat perhatian, Qabil Irfan. Qabil kini sedang membina pengalaman di pentas Moto4 dan musim ini kita sudah melihat beberapa perkembangan positif. Di Jerez, Qabil berjaya memperoleh podium pertamanya di bumi Eropah dengan keputusan tempat ketiga dalam race 2. Dan di Sepang pula, Qabil menunjukkan bahawa dia bukan sekadar mahu menyertai perlumbaan. Dia mahu berada di hadapan. Dalam race 1 Moto4 Asia Cup di Sepang, Qabil terlibat dalam pertarungan sengit di kelompok hadapan. Bayangkan, 3 pelumba dipisahkan hanya sekitar 0.003 saat di garisan penamat. Qabil akhirnya berada di tempat ketiga. Dalam race 2 pula, Qabil sekali lagi naik podium, tempat ketiga. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang bakat. Ini cerita tentang pengalaman yang sedang dibina sedikit demi sedikit. Seterusnya ke segmen 3. Jadi, kalau sekarang tiada perlumbaan, apa yang sebenarnya sedang berlaku? Jawapannya mudah. Persediaan. Pelumba sedang menilai data. Pasukan sedang melihat kelemahan. Jentera diperbaiki, strategi dikaji, dan pelumba pula perlu bersedia dari segi fizikal dan mental. Inilah bahagian motorsport yang kadang-kadang kita sebagai penonton tidak nampak. Kita hanya melihat apabila lampu merah padam, tetapi sebelum itu, ada berjam-jam latihan. Ada data, ada perbincangan dengan jurutera, ada kesilapan yang perlu diperbaiki, dan ada satu perkara yang paling penting, kesabaran. Segmen 4. Jadi kepada semua peminat Hakim Danish, jangan hilang. Kepada peminat Qabil Irfan, teruskan sokongan, dan kepada peminat Moto3 serta Moto4, jangan anggap musim ini hanya menarik ketika perlombaan berlangsung. Kerana kadang-kadang, cerita paling penting berlaku ketika kamera tidak sedang merakam perlumbaan. Guys, sebagai penutup, bolehlah kita simpulkan bahawa Hakim Danish sedang membina langkahnya di Moto3. Qabil Irfan pula sedang mengumpul pengalaman di Moto4. 2 pelumba, 2 perjalanan, tetapi satu impian, mengangkat nama Malaysia ke pentas motorsport dunia. Dan kita sebagai peminat hanya perlu terus memberikan sokongan kerana perlumbaan mungkin berhenti seketika, tetapi perjalanan mereka tidak pernah berhenti. Saya, Datuk Bagus. Teruskan bersama Driven by Passion Motorsport. Kalau anda peminat Hakim Danish, Qabil Irfan dan Motorsport Malaysia, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi dalam cerita motorsport yang seterusnya. Driven by Passion Motorsport, passion never stops.